Proton Wira 2026 kembali dengan imej yang lebih moden sambil mengekalkan semangat model legenda yang pernah menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Model ini direka untuk memenuhi keperluan pengguna yang mencari sebuah sedan yang selesa, praktikal dan dilengkapi dengan teknologi terkini. Dengan reka bentuk baharu, Proton Wira 2026 tampil lebih elegan dan sesuai untuk golongan muda, profesional serta keluarga kecil yang mahukan sebuah kereta harian yang boleh dipercayai. Pada bahagian hadapan, Proton Wira 2026 menggunakan lampu LED yang lebih nipis dan terang bersama gril baharu yang memberikan penampilan lebih premium. Garisan badan yang aerodinamik bukan sahaja meningkatkan rupa luaran, malah membantu mengurangkan rintangan angin ketika pemanduan di lebuh raya. Bahagian sisi dilengkapi dengan rim alloy moden yang menambahkan sentuhan sporty, manakala bahagian belakang menampilkan lampu yang direka semula untuk memberikan identiti yang lebih segar dan menarik. Di bahagian dalaman, Proton Wira 2026 menawarkan kabin yang luas dan selesa. Papan pemuka direka dengan susun atur moden serta dilengkapi paparan digital yang mudah dibaca. Skrin infotainment bersaiz besar menyokong sambungan Apple CarPlay dan Android Auto bagi memudahkan akses kepada muzik, navigasi dan panggilan telefon. Tempat duduk menggunakan material berkualiti tinggi yang memberikan keselesaan walaupun untuk perjalanan yang panjang. Ruang kaki dan ruang kepala yang mencukupi menjadikan pengalaman perjalanan lebih menyenangkan untuk semua penumpang. Dari segi prestasi, Proton Wira 2026 dijangka menggunakan enjin turbo yang cekap dan responsif. Enjin ini mampu memberikan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Transmisi automatik generasi baharu membantu memberikan pertukaran gear yang lebih lancar dan senyap. Sistem suspensi yang dipertingkatkan pula memastikan pemanduan lebih stabil dan selesa walaupun melalui permukaan jalan yang tidak rata. Aspek keselamatan turut diberi perhatian dalam Proton Wira 2026. Antara ciri yang ditawarkan termasuk sistem brek anti kunci, kawalan kestabilan elektronik, bantuan mula mendaki dan pelbagai beg udara. Selain itu, kereta ini juga dijangka hadir dengan ciri bantuan pemandu seperti amaran pelanggaran hadapan, bantuan kekal lorong dan kamera undur bagi meningkatkan keyakinan semasa memandu. Dari sudut praktikaliti, Proton Wira 2026 menawarkan ruang bak yang luas untuk membawa bagasi dan barangan harian, sistem penghawa dingin automatik serta port pengecasan USB untuk penumpang hadapan dan belakang turut disediakan bagi meningkatkan keselesaan sepanjang penggunaan harian. Kos penyelenggaraan yang berpatutan menjadikan model ini pilihan yang menarik dalam segmen sedan. Secara keseluruhannya, Proton Wira 2026 menggabungkan elemen nostalgia dengan teknologi moden dalam satu pakej yang lengkap. Adakah Proton Wira 2026 mampu mengembalikan kegemilangan nama Wira dan sekali lagi menjadi pilihan utama rakyat Malaysia? Jika anda menikmati video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang like dan kongsikan video ini supaya anda tidak terlepas kandungan otomotif menarik yang akan datang.